Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hanan Haziq bin Nur Hisam. Nombor metrik saya 078616. Hari ini saya akan membincangkan mengenai tajuk yang telah saya peroleh, yakni hukum penggunaan garam, limau dan lada hitam dalam rawatan Islam. Perbincangan ini akan memfokuskan kepada beberapa aspek utama, iaitu akidah dan kepercayaan, hukum penggunaan, dalil syarak, pandangan ulama serta kaedah ataupun prosedur rawatan menurut Islam. Pertama, dari sudut akidah dan kepercayaan, Islam menegaskan bahawa Allah SWT ini merupakan satu-satunya zat yang memberi kesembuhan kepada manusia. Ini adalah selaras dengan firman Allah yang menyatakan bahawa apabila seseorang itu ditimpa penyakit, maka Allah jugalah yang menyembuhkannya. Oleh itu, penggunaan bahan seperti garam, limau dan lada hitam dalam rawatan Islam hendaklah difahami sebagai ianya terjadi sebagai satu bentuk ikhtiar ataupun wasilah, dan bukannya diyakini mempunyai kuasa penyembuhan secara mutlak dan kuasa ghaib yang berdiri sendiri. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebarang bentuk rawatan tidak memberi kesan melainkan dengan izin Allah SWT. Seterusnya, dari aspek penggunaan, hukum penggunaan. Hukum asal penggunaan bahan-bahan seperti garam, limau dan lada hitam dalam rawatan adalah harus. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh yang menyatakan bahawa hukum asal bagi sesuatu perkara adalah dibenarkan selagi tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Keharusan ini meliputi penggunaan bahan semula jadi sebagai ikhtiar rawatan fizikal atau sebagai sokongan rawatan rohani selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan hukum syarak. Seterusnya, keharusan ini terikat dengan beberapa syarat. Penggunaan bahan tersebut tidak boleh disertai dengan kepercayaan yang menyalahi tauhid, seperti meyakini bahawa bahan itu mampu menyembuhkan tanpa keizinan Allah SWT. Selain itu, kaedah rawatan yang digunakan hendaklah bebas daripada unsur syirik, yakni unsur syirik, khurafat dan amalan-amalan yang peliklah yang tidak bersumberkan Al-Quran dan hadis. Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipatuhi, maka hukum penggunaan boleh berubah menjadi haram kerana mencecaskan akidah umat Islam. Seterusnya, kita pergi kepada dalil syarak dan pandangan ulama mengenai hukum penggunaan bahan-bahan dalam rawatan Islam. Al-Quran menjelaskan bahawa Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalil ini menjadi asas kepada keharusan rawatan Islam melibatkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Selain itu, Rasulullah SAW juga membenarkan amalan ruqyah selagi tidak mengandungi unsur syirik, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Ini menunjukkan bahawa rawatan yang berlandaskan doa dan ayat Al-Quran adalah dibenarkan dalam Islam. Pandangan ulama adalah proses yang keempat, yang mana menurut pandangan ulama turut memperkukuhkan perkara ini. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa ruqyah yang dibenarkan mestilah menggunakan bacaan yang jelas, difahami maknanya dan tidak bercanggah dengan syariat. Manakala Ibnu Taymiyah pula menyatakan bahawa penggunaan ubat dan bahan rawatan adalah harus selagi tidak mengandungi unsur haram serta tidak disertai kepercayaan bahawa bahan tersebut memberi kesan secara mutlak tanpa izin Allah. Pandangan ini menunjukkan bahawa Islam tidak menolak penggunaan bahan, tetapi menitik beratkan aspek akidah dan kaedah pelaksanaan. Seterusnya, yang terakhir, dari segi prosedur ataupun kaedah rawatan Islam itu sendiri, apabila penggunaan bahan-bahan tersebut digunakan dalam rawatan Islam. Rawatan Islam ini hendaklah dilaksanakan dengan niat yang betul dan berlandaskan prinsip syariat. Prosedur rawatan lazimnya dimulakan dengan doa serta bacaan ayat Al-Quran yang sahih seperti Al-Fatihah, Surah Al-Kursi dan Al-Mu'awwizatain.
Bahan seperti garam, limau dan lada hitam ini digunakan secara sederhana, sama ada diminum, disapu dan digunakan untuk tujuan kebersihan. Selagi mana tidak memudaratkan kesihatan, Islam juga menekankan prinsip tidak memudaratkan diri sendiri serta mengiktiraf peranan rawatan ini sebagai rawatan perubatan moden yang lengkap kepada rawatan rohani. Oleh itu, sebagai kesimpulan, penggunaan bahan seperti garam, limau dan lada hitam ini adalah dibenarkan selagi ia dilaksanakan sebagai satu bentuk ikhtiar dan selari dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penekanan utama dalam rawatan Islam bukanlah pada bahan yang digunakan, tetapi pada niat, kaedah pelaksanaan dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah SWT sebagai sumber kesembuhan. Kefahaman yang tepat tentang perkara ini amat penting bagi memastikan amalan rawatan yang diamalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.